Apabila anda log masuk ke dalam VLE, dashboard anda adalah halaman pertama yang akan dipaparkan. Di dalam video ini, kami akan menunjukkan cara-cara untuk mengubah dashboard anda di dalam VLE. Untuk mengubah dashboard, anda perlu pergi ke halaman dashboard terlebih dahulu. Apabila anda klik pada butang Home, anda akan dibawa ke halaman dashboard walaupun anda sedang berada di halaman lain. Di dalam dashboard, anda boleh membuat pelbagai perubahan dari segi susun atur dan maklumat yang ingin dipaparkan mengikut pilihan hati anda. Untuk memulakan pengubahsuaian, klik pada butang Edit dan tertingkap Content Tray akan dipaparkan. Anda akan melihat 3 pilihan tab di dalam Content Tray iaitu Layout. Anda boleh membuat pengubahsuaian susun atur dashboard anda. Widget. Anda boleh seret dan lepas widget pilihan ke dalam dashboard. Dan akhir sekali, Settings. Anda boleh mengubah nama dan tema dashboard anda. Sekarang, mari kita lihat bagaimana 3 pilihan tersebut boleh mengubah reka bentuk dashboard anda. Anda boleh menukar nama dashboard anda dengan klik pada tab Settings. Halaman anda akan dikemaskinikan apabila anda menaip nama tersebut. Anda boleh menukar tema dashboard anda dengan klik pada anak panah. Apabila anda memilih tema yang dikehendaki, dashboard anda akan berubah secara automatik mengikut tema yang dipilih. Layout. Di sini, kita boleh menukar susun atur dan bilangan kotak kandungan. Contohnya, apabila anda klik pada butang 3, anda akan dapat melihat beberapa susun atur yang berbeza bagi 3 kotak kandungan tersebut. Sekiranya anda klik salah satu daripada pilihan tersebut, dashboard anda akan terpapar kepada paparan 3 kotak konfigurasi susun atur yang telah dipilih sebentar tadi. Anda boleh mula seret dan lepas widget mengikut kesukaan anda ke dalam kotak kandungan. Untuk melihat widget, anda perlu klik pada tab Widget. Anda boleh meletakkan widget ke dalam dashboard dengan klik dan seret widget tersebut. Pastikan terdapat kotak biru sebelum anda melepaskan butang tertikus. Setelah widget kelihatan di dalam skrin, anda perlu dui-klik pada kotak widget untuk mengakses ke bahagian tetapan widget tersebut. Tetapan tersebut akan dipaparkan di bahagian kiri di dalam tab Settings. Di sini, kita akan menggunakan widget media, di mana ia mempunyai pilihan untuk memuat naik gambar ke dalam laman anda. Untuk berbuat demikian, klik pada butang Upload bagi memindahkan gambar daripada komputer atau peranti simpanan USB. Apabila gambar telah dimuat naik, klik pada butang Done. Sekiranya anda mahu menukar saiz paparan gambar tersebut, anda boleh berbuat demikian dengan memilih saiz Small, Medium atau Large. Anda digalakkan untuk sentiasa menyimpan setiap tetapan yang telah dilakukan dengan memilih butang Save Changes. Anda boleh memasukkan lebih banyak widget. Oleh itu, mari kita masukkan widget kalender pula. Apabila anda telah memasukkan widget tersebut, dui-klik untuk menukar tetapan dan pilih nama anda untuk menukar nama kalender tersebut. Anda juga boleh memilih bilangan aktiviti untuk dipaparkan pada skrin. Widget Notes juga merupakan widget yang sangat bagus kerana ia akan memberikan peringatan kepada anda mengenai perkara-perkara penting. Di dalam tetapan ini, anda akan lihat teks editor di bahagian kiri. Anda boleh menaip teks anda ke dalamnya dan anda juga boleh menukar bentuk dan warnanya. Akhir sekali, mari masukkan capaian laman web luar. Untuk melakukannya, anda perlu seret dan lepaskan widget external link ke dalam laman anda. Di dalam tab Settings, masukkan nama laman web tersebut dan kemudian masukkan pula alamat laman web di dalam kotak URL. Antara ciri berguna yang disediakan adalah ia boleh mengenal pasti ikon bagi capaian anda. Untuk berbuat demikian, anda perlu klik pada ikon Frog Store untuk memulakan pencarian. Taipkan perkataan
Dan kemudian, pilih Images. Dan seterusnya, klik pada butang carian. Setelah anda menjumpai imej yang dicari, klik pada butang Use untuk memasukkannya ke dalam capaian anda. Kemudian, anda boleh memasukkan deskripsi bagi capaian anda.